Pukul 5.30 petang je. Pak Long sampai ke kebun. Duk panas terik lagi. Lit panas dia. Betul lah Pak Long duk bubuh tirai kat mereka. Supaya mereka terlindung sikit daripada cahaya matahari petang. Kalau sebelah sini, belah pagi. Belah sini, belah petang. Tapi mungkinlah tirai yang Pak Long bubuh ni nampaknya macam kurang sesuai. Ramai yang kata tak sesuai sebab dia terkepung oleh haba. Tapi tak apa cik. Di bahagian atas ni kita bukan rapat sampai ke atas ring tak. Dia ada ruang-ruang untuk haba keluar. Dan di sini pula Pak Long bubuh zinc. Mungkinlah nampak tak elok sikit. Tak apa. Nanti kita pergi cari net hitam, kita buh keliling. Kita ganti nanti. Untuk hari ni bukan nak cerita pasal ni. Kita nak cerita pasal nu. Semua, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua cik-cik Pak Long. Apa khabar cik semua? Terima kasih banyak-banyak kerana mai tengok di channel Kebun Dabah. Muka memanglah bercahaya sebab menghadap dengan matahari yang duduk sebelah sana. Cik, semalam Pak Long mai ke kebun, Pak Long tengok sendiri ayam tu duduk tengah patuk telur 3 biji. Pak Long tak ada nak ambil. Nak buat lagu mana? Hujan awal. Pukul 6 suku baru Pak Long mai ke kebun. Mai tengok makanan habis. Nombor 2, dia duduk tengah patuk telur dia. Tak ada nak ambil telur RIR. Jadi Pak Long rasa kita kena buat sesuatu lah. Pak Long malam tadi Pak Long beli bekas. Pak Long duk fikir macam mana ni kita nak buat satu bekas telur supaya ayam tu tak ganggu telur selepas dia bertelur. Mari kita pergi tengok dulu ada tak hari ni. Jom. Macam biasa cik. Hujung sana tu lau BPR. Ni RIW. Dua-dua ni belum lagi bertelur. Kita usah tengok ni. Kita tengok ni. Hak ni ayam lomen brown Pak Long. Bekas telur dia pun jatuh juga. Hari ni Pak Long nampak telur. Nu nampak tak telur hujung sana tu? Pecah. Mungkin dia bertelur belakang tu lah. Pak Long tak check lagi. Nanti kita kena bubuh satu bekas telur yang baru lah. Mereka ni pun dulu jenis makan telur juga. Sekali ayam makan telur, dia dah rasa telur tu, telur tak akan selamat lagi cik. Melainkan kita ambil satu inisiatif untuk nak kawal supaya mereka tak makan telur. Ni ayam ni pun dah bertelur. Tapi buat masa ni, dia bertelur selang sehari. Ada tak? Kok ada hari ni? Semalam ada. Hari ni tak tahu lah. Ada dah telur. Tak nampak? Oh tak ada. Tak ada hari ni cik. Tak ada. Semalam ada. Okey cik. Ni. Nak tunjukkan apa. Di sini ada 4 biji telur. Telur ayam kampung. Tu. Hasil daripada ibu hitam dengan ibu yang warna putih tu. Anak-anak dia. Anak mereka ni dah memang ada di rumah Pak Long. Biasanya Pak Long akan bagi percuma lah kepada orang yang beli. Yang Pak Long hantar pada bulan 4 ni. Hak ni jenis kaki makan telur ni. Tu nampak tak tu? Bekas pecah ada nampak tu? Tu nampak tak? Bekas pecah ada. Telur ada sebiji, satu pecah. Semalam Pak Long dah clearkan lah. Hari ni pecah lagi. Nampak gayanya kita dah tak boleh guna dah bekas ni. Kalau kita masih duk guna bekas ni, pakai tak dapat telur lah Pak Long. Kan? Hak ni tak apa je. Hak ni tak bertelur lagi. Ada tak? Ayam. Tak ada Adam datang masuk lagi Hilang dah. RIR Pak Long ayam hitam hilang. Ni. Nak buat lagu mana ni? Hak ni tak tahu dia main kat mana. Dia pula main sehari sekali ataupun 3 hari sekali. Hilang. Memang hilang betul. Melainkan ayam yang Pak Long bubuh dalam sangkar tu, hak tu selamat. Ini memang misteri. Kok mana dia mai, siapa mai, tak tahu. Oi, ada cik. Keluar. Ada ni. Dia dah menyorok bawah tu. Rupanya Pak Long dah ingat ke Adam datang mai ambil dah. Hampa ni. Hang main-main dengan aku noh. Hampa boleh duduk sengap 3 ekor di bawah tu noh. Bila kita main baru dia keluar. No, dia nak makan no. Makanan tumpah hak duk gantung aku ni kan. Bila anak ayam dalam tu makan, dia tumpah-tumpah, dia lari duduk bawah tu, lepak.
Boleh dia main-main dengan Pak Long. Kita duk ingat habis dah ayam ni. Makanan duk ada kat luar, dia tak mau makan. Tak apa. Alhamdulillah selamat. Tu yang Pak Long heran tadi tu. Datang mana duk masuk. Pak Long dah tutup habis dah. Rupa-rupanya dia menyorok, Cik, hari ni cerita banyak dah. Kita nak lepaskan ayam ni dulu. Lepas tu kita nak pangkas dia punya bekas telur tu. Kita ambil telur dah. Kita ganti dengan bekas telur yang baru. Bekas telur macam mana? Jom Pak Long tunjuk, jom. Pergi keluar. Amboi, makan telur sendiri ni. Apa? Keluar. Pergi. Keluar. Dia sebenarnya ada beberapa punca pasal apa dia makan telur. Biasanya orang kata tak cukup makan. Memanglah semalam Pak Long main lepas hujan main dengan mutu ya, tak bawa makanan dia. Mau tengok makanan habis. Untuk makanan habis ni Pak Long gantikan dengan ketua ayam. Rupanya ketua ayam boleh tahan sajalah. Lapak juga. Hampa tengok sendiri. Bila dia bertelur di sini, nampak dah tu. Kita dapat telur sebiji ni. Sedangkan telur yang lain ni telur ni. Baru. Dia dah makan dah telur tu. Lepas tu semut pun mai. Pak. Last kali jadi busuk. Nampak tu, sebiji, ni 2 biji. Bermaksud setiap hari dia bertelur. 2 biji apa ni, sebiji lagi. 3 biji. Ni 4 biji. Ada 4 ibu, 4 biji. Tapi Pak Long hanya dapat sebiji. Kemarin semalam tak dapat langsung. Itulah masalah. Lepas tu kita kena buang ni. Benda ni kita kena buang. Kita potong, buang. Nanti Pak Long tunjuk hak baru. Duk kata nak tunjuk. Tak tunjuk juga. Tunggulah Sat. Nak buang hak ni dulu. Bakul ni Pak Long beli kat kedai RM2. Okay. Jadi Pak Long letak di sini. Ni cara yang paling mudah. Mula-mula dulu okey. Tapi lah ni bila dia dah mula makan telur, dah tak okey dah. Pak Long pun 2. Ni 1, sini 1. Tapi dia duk masuk sini lah. Di sini dia tak mau masuk. Sedangkan di sini dia boleh naik. Yang masuk di sini. Kan? Dia tak mau. Pak Long ambil telur ni. Tak mau. Ni pun kita buang juga. Nanti kita bubuh 1 yang bekas. Tapi bekas tu Pak Long rasa lebih bermanfaat lah daripada bekas yang Pak Long bubuh ni. Okey, siap. Kita akan gantung kat tempat yang sama juga. Tapi Pak Long nak tunjuk dulu macam mana. Okey, yang ni tak apa lah. Kita buang kat tempat lain lah. Ataupun kita guna untuk lain. Jom. Cik, ada kawan kita lah. Kawan kita penonton kebun abah lah. Dia WhatsApp Pak Long. Dia kata dia mempunyai masalah yang sama macam Pak Long. Sebab benda ni Pak Long dah cerita lah dalam beberapa episod. Dalam bulan lepas ada, dalam bulan ni pun ada. Jadi dia ambil inisiatif, dia nak tegur Pak Long. Kalau dia tegur ataupun bagi komen kat situ, dia takut Pak Long tak baca. Jadi dia WhatsApp Pak Long. Kebetulan ada nombor WhatsApp Pak Long. Apa yang dia WhatsAppkan kat Pak Long? Dia kata dia nak berkongsi cerita sama macam Pak Long. Bila ayam tu bertelur, dan telur tu tak dapat kat dia. Ayam tu makan. Dan dia kata, dia tunjuk kat Pak Long, dia ambil video. Dia kata, macam ni Pak Long, macam ni Pak Long. Buat macam ni. Tapi minta maaf banyak-banyak cik. Pak Long tak ingat nama dia. Pak Long pun tengok WhatsApp dia hak lama. Jadi Pak Long dah tukar telefon baru. Nombor pun hilang. Pak Long nak bagi kredit lah pada dia. Pak Long tak tahu nama dia. Terima kasih banyak-banyak bagi cadangan kat Pak Long. Okey. Oleh kerana dia tunjuk macam tu, Pak Long pun nak berkongsi dengan hampa semua. Tapi Pak Long modify lah sikit kan. Buatlah perubahan sikit. Nak sebiji macam dia tu tak lah. Tapi idea memang idea dia. Idea daripada penonton Kebun Abah. Okey. Dia buat macam ni. Pak Long lah. Bukan dia lah. Ni Pak Long pula. Pak Long buat macam ni. Pak Long beli satu bakul macam ni di kedai Eko tu. Dan bakul yang kecil ni. Cadangan ataupun idea
daripada dia punya tu, Pak Long akan buat macam ni. Okey. Kita akan tebukkan di sini. Nampak tak? Kita akan tebuk di kawasan sini. Dan di sini juga kita akan buang. Ni. Dan kita akan tok macam ni. Macam ni lah. Lebih kurang tok macam ni. Masa nak letak nanti, kita akan buat sengit lah. Dan ini kita akan kembangkan. Macam tu. Bila ayam bertelur di sini, telur akan golek masuk ke dalam bakul yang warna merah. Dan ayam tu kemungkinan besar ataupun memang dia tak boleh nak patuk dah telur yang masuk ke dalam bakul yang warna merah ni. Esok tu Pak Long mai, telur yang ada dalam bakul merah ni Pak Long cuma ambil saja dalam bakul merah. Tak nampak ah, tak nampak lagu mana. Sat. Tada, Pak Long dah buat dah. Bagi nampak. Tadi nak cerita. Daripada situ tadi Pak Long buat macam ni. Nampak tak cik? Ni bakul ni tadi. Yang bakul sini tadi Pak Long potong. Dan Pak Long letakkan macam tu. So jadi macam ni lah. Sini ada terowong ataupun ada laluan untuk telur. Nanti kita akan letak macam ni. Contoh. Macam tu. Dia sengit sikit. Ni atas, itu bawah. Di dalam ni tak payah bubuh apa. Sebenarnya tak payah bubuh pun apa. Daun-daun ke. Tak payah bubuh. Biar kosong macam ni. Dia masuk dalam ni. Dia bertelur. Telur pun golek masuk ke dalam sini. Dan dia tak dapatlah nak ambil telur tu. Tak apalah. Dalam ni Pak Long rasa telur setakat berapa biji 10 biji ke bawah tu dia boleh himpun saja di situ. Tapi Pak Long mai ambil setiap hari. Kalau setiap hari tak ada masalah. Sehari dapat 4 biji, 5 biji, 4 biji, 3 biji pun dah okey. Macam ni. Sini Pak Long tutupkan dengan ni lah penutup ni kan. Boleh juga. Okey ya. Boleh kalau kita nak ambil macam ni pun boleh. Tapi kita kena potong lah ni. Cadangan Pak Long. Bila kita tok macam ni. Dia bertelur. Masa kita mai kita ambil lah. Tangan kita boleh ambil kot ni. Tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Macam dia punya idea. Dia buat klik kat sini. Bila dia mai nak ambil telur. Dia angkat. Tang kat itu dia pun ambil. Tutup balik. Itu idea daripada dia. Bukan idea Pak Long. Ni Pak Long ubah suai daripada idea dia. Moga-moga apa yang Pak Long buat ni. Apa yang dia cadangkan kat Pak Long berkongsi dengan hampa semua. InsyaAllah. Kita tengok esok. Jadi lagu mana. Telur ada dalam ni tak? Ataupun telur masih tak dapat lagi. Jom kita pergi pasang. Jom. Pak Long duk tengok-tengok. Tang ni lah tempat yang paling sesuai untuk kita bubuh. Kita akan lekatkan di sini. Kalau kita nak tak tepi lau sebelah. Takut dia mengganggu lau sebelah. Macam ni. Yang ni kita ampu dia tau ni. Yang ni kita bagi atas sikit. So Pak Long rasa ini adalah posisi yang terbaik. Bila dia bertelur, telur akan jatuh ke bawah. InsyaAllah. Mari kita tengok. Dekat sini. Atas sikit. Macam tu. Boleh gitu. Okeylah ni. Kita kena ikat banyak sikit di sini. Takut-takut lagi dia meloreh. Meloreh jatuh lah. Allah. Habis pecah telur. Buat dah macam ni. Tu. Okey lah tu. Lagi. Kita bagi dia lekat sungguh-sungguh. Supaya dia tak jatuh. Nanti di sini pun kita kena ikat juga ni. Sinilah, sini dulu. Yang ni kita kena. Yang ni kita cantum dua lagu ni. Kita bubuh sini, bubuh sini. Sudah ikat juga ni. Takut-takut lagi dia lari. Peleceh agak payah. Okey. Ikat di bawah ni. So, dah tak bergerak dah. Dah okey dah. Sini boleh buat satu lagi. Cara cantum. Cara cantum. Lebih dua ni. Kita masuk separuh. Macam ni.
Sebab kita ada pendek kan. Tebus sini. Ini pun satu. Ini pun satu. Tarik bawah. Okay. Okey sangat-sangat dah. Alhamdulillah, cik. Macam ni pun dah okey dah. Kalau harap, dia memang dapat membantu lah. Dia telur, masuk ni. Telur, masuk dalam ni. Kuat dah ni, kukuh dah. Okey, cik. Jom kita keluar. Kita nak tambah ayak, kita nak tambah makanan. Lepas tu kita kurung balik. Last one, cik. Walaupun apa keadaan, kita kena bagi dedak penelok untuk dia bertelur dengan banyak dan telur-telur yang dihasilkan tu lebih berkualiti. Ini adalah dedak telur yang Pak Long gunakan. Hampa kalau nak guna dedak ni, ini dedak gold coin jenama kayangan sikit lah. Satu lagi dedak yang boleh hampa gunakan kalau nak membiak bakar, boleh guna dedak ayam pembakar. Macam Pak Long ni, Pak Long guna dedak ayam penelok. Ni macam ni. Satu ni 100 berapa hari tu RM138. 50 kilo. Cik, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kawan-kawan kita yang mai bagi cadangan kat Pak Long untuk Pak Long nak selesaikan masalah ayam bertelur. Dia makan telur, Pak Long tak dapat. Sebenarnya banyaklah telur-telur yang habis yang dimakan oleh ayam tu sendiri. Pak Long kata dia makan sebab Pak Long nampak dia makan. Jadi telur-telur ni Pak Long tak dapat nak ramkan. Sedangkan ramai di kalangan hampa yang booking telur ataupun booking anak ayam. Tak dapat lah macam hari ni. Hari ni dapat sebiji. Semalam tak dapat langsung. Kemarin dapat sebiji. Macam mana ada yang booking nak 5 ekor, 10 ekor. Lepas ni harap-harap okey lah. Kita dapat kumpul telur balik. Salam jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Yang mai ke channel Guru Abah. Bukannya cadangan-cadangan hampa Pak Long tak mau terima. Ada cadangan-cadangan yang sangat bagus Pak Long terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.